Okey kawan, jom kita masuk kedai dah, no. Banting pun saya tukar banting baru lah. Okay. Top up sikit lagi lah kawan. Hari tu kedai dia memang laju. 2 minggu sekali, kadang-kadang tak sampai 2 minggu sekali top up, no. Dia 81 memang jalan tang ni. Dia dah bawa dah sini kawan. Memang jalan tang ni, no. Dia dah buahan ni paling rancak ni. Bukan yang sikit kawan. Depan ingat kau berlakon, no. 100 paket tu ada lagi. Udah. Yang kawan, hampa kalau berminat burung pun ada kedai dah. Burung, anak ayam tu, pokok Jawa. Tu anak itik pun ada, anak itik. Anak itik. Kedai 2 pintu di Kuala Ketih. Hampa nak ikan, macam-macam ikan ada. Kawan, saya nak rakam pelan-pelan. Kutlah ada yang berminat ikan. Kutlah hampa ada minat ikan. Oh, ikan macam-macam kedai dia, hari ni tak apa sibuk, orang tak ramai. Dan buat video pelan-pelan kawan. Kadang-kadang tu mai orang ramai. Kita jadi kalang kabut sikit lah. No. Apa minat ikan macam ni? Ikan macam-macam ikan dah. No, main cari kok ni. Kok ni rajin tu, kisah. No. Macam-macam barang kat kedai kok ni. Cengkerik memang stok tak pernah putih sini. Ulat besar dah kau, ulat besar. Rancak. Ulat kecil pun dah. Dan banyak lagi barangan-barangan dedak burung, dedak ayam, dedak kambing, no kawan-kawan. Makanan-makanan haiwan lain dekat ni loose punya. No. Hampa nak dedak saya kat belakang ni. Hampa mai sini, hampa pilih belakang ni, hampa beritahu kat uncle ke ambil. Sebab tak ada susu ni semua, barang penuh. Vitamin D ada kat atas tu. Dan alat-alat pancing pun banyak sini kedai ni. Depa ni memang rajin, kok ni pun rajin, pekerja rajin. Kau tengok barang padat, macam-macam barang ada tu. Itu masuk dalam. Kalau untuk belakang ni sangkak kawan, sangkak. Hampa nak tengok sangkak memang belakang ni, you know. Sangkak-sangkak burung banyak ni. Jebak burung pun dah. Nampak? Dia macam saya tengok kedai sebelah. Hampa nak dedak ikan, nak pancuh ikan di sini. Dedak saya bodoh 1 kg lah, no. Dedak. Ini untuk barangan vitamin, motor, aquarium apa semua, no. Ni bekas makan, bekas minum burung. Okey. Sini abang masuk belah sini, abang tengok macam-macam lagi ada. Bukan biasa-biasa kedai ni. Bukan biasa-biasa, no. Set aquarium pun ada kawan, no. Pemain ambil kedai kualiti, no. Makanan-makanan kucing ada sini, tengok. Banyak. Ni hari tu saya main penuh ni, mungkin habis dah orang ambil, no. Mai kedai Kuala Ketih. Kedai Kuala Ketih, kedai 2 pintu di Kuala Ketih, no. Dia datang pejabat pos Kuala Ketih. Okay, kawan, dapatkan stok dedak saya di sini. Dan apa minat ikan memang kedai ni. Memang banyak ikan kedai apa, macam-macam jenis ikan, no. Roger gang.